Tengah basuh motor lah. Tengah basuh motor. Motor rumah. Kita basuh motor rumah lu, nanti baru boleh kita beli motor. Hantar dia basuh je lagi mahal daripada hantar kedai. Ni spa memang ada buih. Hantar kedai tak ada buih. Motor pakai barang premium. Ya, ada high class. Airnya bukan macam car wash pakai sabun basuh kain. Tengok sebelum kita kristalkan dia kan. Tengok. Air lekat ni. Tengok. Air lekat. Sebab air susah nak turun. Tengok. Air lekat. Sekarang kita coated dia pakai W3 water activator lah. Daripada air class. Biarkan sekejap. Bilas tengok Jadi daun keladi. Nampak? Air tak lekat. Nampak? Terus jatuh. Nampak? Air terus jatuh. Nampak? Tak lekat Nampak? Terus jatuh. Tadi kan dia macam susah nak gerak kan. Nampak? Dia terus tak lekat. Nampak? Terus jatuh tak lekat. Ni kalau kita sabun balik pun sabun pun tak lekat. Sampailah dia habis. Dan lagi boleh tahan lama jugalah. Saya cakap. So kalau lepas ni jalan kotor, kita tinggal tembak air je. Macam tu. So produk ni memang kualiti tapi agak mahal lah. Saya cakap yang tu lah. Jarang lah orang nak beli shampoo sampai 100 macam tu kan. Tapi ni bagus, saya dah try kat kereta ni. Kereta tu tengok hujan kan. Dah berapa kali hujan. Still kilat dia punya tanah tak lekat. Saya cakap yang tu lah. So siapa nak beli boleh belilah produk ni. Saya tak nak letak beg kuning. Korang cari sendiri, korang beli sendiri. Nampak? Nampak? Air tak lekat. Nampak? Padu produk ni. Boleh beli. Kalau dia boleh kita buka cover, saya ingat saya nak buka cover atas brand dia. Tapi tak tahu lah macam mana nak contact. Barang dia sangat padu. Senang cakap dia jadi macam ni, water bedding. So bila kita jalan, dia sendiri akan jatuh bila ditiup angin. So kalau kita hujan ke apa ke, melekat pasir tanah, dia sendiri jatuh. Tapi dia ada expired lah, maksudnya sampai satu tempoh dah berapa kali hujan panas, dia akan habis. So kita akan taruh lagi. Macam itulah. Dia bukan selamanya, tapi boleh tahan lama lah. Sebab yang tu saya basuh last, lama dah. Dia memang still tak lekat. Itu air comot jap. Lepas tu kena hujan kat luar lebat, terus kilat balik. Macam baru basuh. Macam baru basuh kereta tu. Nampak? Dahsyat kan? So berbaloi lah dengan duit yang nilai kita bayar 100 tu. Berbaloi.